Kemudian niat berwuduk ni tatkala awal membasuh. Ini hak muqtarinan bi fi'li. Dia menjadi syarat berniat ni kena serta, melainkan bagi orang waswas. Orang waswas yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit waswas, yang mana ianya sukar untuk dapat niat, dalam mazhab Syafi'i sendiri dimaafkan niat dahulu sebelum daripada kita melakukan amal. Ini bagi orang yang diuji dengan waswas, kesukaran untuk mendapat niat. Kesukaran untuk mendapat niat. Ada orang diuji seumpama tu. Terkadang diletak muka bawah pahit itu lama dah. Tak sudah juga, niat tak mari dia kata. Ada orang basah dah baju dia di kolah, niat tak mari dia kata. Diuji seumpama tu. Jadi kita ni cerita mazhab Syafi'i ni, cerita mazhab Syafi'i. Jadi niat wuduk ni ketika membasuh muka. Dia kena muqaranah, kena serta. Dia kena muqtarinan bi fi'li, serta dengan basuh muka perbuatan kita. Melainkan cita-cita mazhab Syafi'i ni bagi orang yang diuji dengan kesukaran untuk mendapat niat, maka dibenarkan niat dahulu sedikit sebelum membasuh muka. Niat dulu. Niat dulu. Tak sesuatu hari. Niat. Niat saja aku sembahyang lah. Itu je niatnya. Payah apa. Tapi yang duk cakap sedap lah. Bila tuan uji ni, faham tak? Kadang-kadang kita amal ibadah ni, ada ketika kita takbir, niat tak mari kalau sembahyang. Takbir, niat tak mari. Tuan uji tu. Faham tak ni? Jadi kalau diuji seumpama tu, kita niat ada ketika tak dapat ketika permulaan basuh muka, sembahyang samalah contoh dia. Maka dalam mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat dahulu sedikit daripada takbir. Niat dulu. Ada ni. Jangan letak muka bawah pahit tu kok, lama di situ membazir air. Lepas tu orang duduk belakang ni ramai duduk tunggu ni. Orang ramai nak isyak, kuliah maghrib. Tempat tu pula pahitnya tak banyak. Dia pula duduk bermuka bawah pahit. Angkat dia duduk tepi. Awak duduk tepi. Awak niat dulu baru basuh muka. Wajib niat serta basuh muka. Orang sihat, bukan orang sakit macam awak. Mana? Sakit apa pula? Was-was tu sakit lah. Sakit jiwa. Was-was ni sakit jiwa. Kena pergi bahagian jiwa di hospital. Itu orang waswas. Ada ni. Waswas nau'un minal junun dalam kitab. Waswas ni satu bagai daripada gila. Penyakit jiwa orang panggil. Sungguh ni. Bukan gurau ni. Orang yang diuji dengan penyakit waswas, kata panggil penyakit waswas kan. Oh dia tu learning kena penyakit waswas. Sebut penyakit kena berobat. Nak berobat mana? Pergi cari doktor. Bahagian sakit jiwa. Doktor bahagian psikiatrik apa panggil? Bahagian jiwa lah. Doktor bahagian psikiatrik ni bukan kata mestinya gila. Bukan. Dia ada belaka tu. Kemurungan lah. Dia ada belaka tu. Bahagian tu bukan semestinya gila. Orang waswas ni penyakit. Memang dia kena berobat. Dia kena jumpa doktor. Jangan biarkan. Kalau ada keluarga kita kena penyakit ni, kita berobat awal-awal. Jangan biarkan. Saya jumpa ramai sangatlah diuji dengan waswas ni. Kadang-kadang tak masuk di akal di perbuatan dia tu. Tak masuk di akal. Tak masuk di akal. Tapi orang ni bila sebut jumpa doktor ni, dia kanjar. Ada ni? Bila sebut kata jumpa doktor, dia kanjar. Dia jadi macam tak ada lagi. Sebab apa? Doktor ni bukan doktor bahagian biasa ni. Doktor bahagian jiwa. Jadi dia sakok semua. Lama-lama jumpa pula. Dia kata awak kena jumpa doktor. Barulah dia pergi jumpa doktor. Sungguh mari kemudian, alhamdulillah, balik asal dia kata. Sebelum tu berulang kali saya nasihat. Dia tak mau pakai.
Sebab dia rasa malu lah barangkali. Jumpa doktor ni macam gila dah. Barangkali gitulah. Ada yang bagai-bagai. Pelik-pelik. Tak masuk di akal kalau kita akal normal ni. Ini orang sakit. Jiwa. Ada ni. Dah sakit. Ubat lah. Jadi kalau kata awak ni duduk tepi dulu. Orang nak pakai air pahit ni. Awak dapat niat je. Awak pun mari basuh muka. Dah niat dah. Samalah. Niat wuduk ke, niat mandi wajib ke. Berdiri bawah pahit ujang tu. Pahit ujang tak? Shower. Berdiri bawah pahit ujang tu, pucak dah kawan tu je. Lepas tu, gosok pundak duduk berdiri. Niat tak masuk dia kata. Kalau zaman sekarang. Zaman dulu, timba telaga. Timba air telaga. Timba berung. Niat tak masuk. Timba pula berung. Air tak masuk. Siapa kecerah? Tak. Bukan kata tak sudah mandi wajib. Tak mula pun lagi. Sebab apa? Serah sekali. Allah. Lelah dah. Timba air ni. Ada seumpama tu. Tak payah niat. Tak payah timba air telaga. Niat dulu. Diri tepi telaga niat. Saja aku mandi wajib kerana Allah. Niat situ. Buat apa tak haji? Niat mandi wajib. Air tak timba lagi. Timba semula. Niat dulu. Sebab dia orang yang ada waswas. Memang syarak membenarkan seumpama tu. Memang kita dalam bab pekoh waswas, kita kena ajar seumpama tu. Jangan kita menyempitkan. Ini waswas ni terkadang timbul bila dia belajar pekoh dengan guru yang menyempitkan. Bila dia belajar pekoh dengan guru yang menyempitkan, banyak orang belajar tu menjadi waswas. Dan saya, orang waswas jumpa dengan saya ni, atas alasan dia apa? Dia kata, saya meluaskan. Jadi, dia nampak, kok ni juga jadi kurang sikit waswas. Saya meluaskan. Bak najis ke, saya meluaskan. Jadi, lepas tu dia mari jumpa, nak tanya bak waswas dia ni. Puncanya kan dia belajar dengan guru yang menyempitkan dalam bak pekoh. Punah anak murid. Jadi waswas. Dia kena meluaskan. Itu bab wuduk, bab semayang pun sama. Kita takbir, niat tak dapat. Tertakbir, niat tak dapat. Jangan takbir, niat dahulu. Mazhab Syafi'i lah ni. Bagi orang yang ada penyakit waswas. Bagi orang normal, wajib kena muqtarinan bi fi'li. Wajib muqaranah. Orang sihat, wajib muqaranah. Niat ketika basuh muka, niat ketika permulaan mandi wajib, niat ketika takbiratul ihram. Kita orang sihat. Wajib muqaranah. Ini syarat niat dalam mazhab Syafi'i kita. Yang saya sebut ni bagi orang yang diuji dengan penyakit waswas. Dia masyakkah, dia kesukaran. Maka syarat meluaskan hukum. Dalam mazhab Syafi'i sendiri membenarkan niat dahulu sedikit. Niat. Pada ni. Dapat je niat semayang, barulah Allahu Akbar, terus jalan. Tapi orang seumpama ni, saya pernah jumpa lah. Bila dia lepas bahagian niat, boleh semayang. Tak ada apa-apa, tiba-tiba lekat bak Fatihah pula. Sebelum tu dia diganggu dalam bak niat. Bila saya ajar ke dia, niat sebelum takbir, dia pun turut. Lepaslah bahagian niat. Sebelum tak pernah lekat pun Fatihah. Jadi lekat Fatihah pula. Ni. Ujian belaka tu. Yang mana terkadang orang yang diuji dengan penyakit waswas ni, itu memang kerja syaitan. Yang mana terkadang pada diri seseorang tu ada masalah dah. Terkadang ni bukan semua. Terkadang pada diri seseorang tu ada masalah dah. Ada makhluk-makhluk halus yang menumpang ke contohnya. Dia ada seumpama tu. Saka contohnya, atau timbul seumpama tu. Dia ada sampingan yang lain. Terkadang, tidak semestinya, tapi terkadang ada. Orang waswas ni sampai peringkat, aku Islam ke aku kafir, aku Islam ke aku kafir. Tuhan ada ke Tuhan tak ada, Tuhan ada ke Tuhan tak ada. Allah bayang, kafir pun kafir lah aku. Dia gitu lah.
Dan siapa tangga tu was-was. Hak ni hak berat sangat ni, dia biasa ada sampingan yang lain. Dia ada masalah yang lain. Dia ada gangguan-gangguan. Satu peringkat, lepas satu bahagian. Masuk semayang, lekat Fatihah pula. Inilah kata, awak tak usah baca Fatihah lah. Awak ikut tu imam kan berjemaah. Saya ikut imam berjemaah. Awak pakai mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi makmum tak payah baca Fatihah pun. Keempat-empat rakaat, 4 rakaat dia baca Fatihah. Diri je. Okey. Lekat pula tasyahud akhir. Allah kata. Ini mana ujian. Tapi dia kena berubat lah. Dia kena berubat. Tapi nak ceritanya, kalau diuji sungguh sukar untuk mendapat niat, kita kena maklum ni. Kalau ada keluarga kita ke siapa ke, awak niat dulu. Niat, semayang, lepas tu Allahu Akbar, teruskan. Sebab tu dalam kitab, orang yang takbir berulang kali, dia ada 2 je dalam kitab. Khabal fil akli au jahlum fiddin. Ini sakit ayat ni. Orang takbir berulang kali ada di masjid-masjid. Kita tukar dengan takbir rokok. Allahu Akbar. Kita ingat nak rokok, ingat kata imam rokok dah. Kerana dia baru nak takbir ihram belakang. Kuat suara. Kita ingat ke tak imam depan kita rokok. Dia punya Allahu Akbar. Nak rokok kita tengok tu imam. Dia rokok lagi. Dah takbir mari mana? Belakang tu. Waswah. Dia takbir kuat. Dah ni. Mana kita kena ajar lalu dah. Niat dulu sebelum takbir. Tak mari juga niat. Allah tak mari juga. Dah awak mari tadi daripada tunggu tangga rumah nak pergi ke mana tu? Nak pergi semayang lah. Pakai niat tu mazhab Hanafi. Jauh pun apa mazhab Hanafi. Ambil mazhab Hanafi dah. Allah tunggu tangga pun tak ada niat nak pergi semayang. Tu nyanyuk dah tu. Tunggu tangga tak ada niat nak pergi semayang. Jakoh melangkah ke masjid. Tak ada niat nak semayang. Ke niat nak mari beli di masjid mana niat mari nak semayang tu? Niat dah tu. Pakai tunggu tangga. Jangan takbir berulang kali. Dua sebab. Dengar memang sakit. Yang pertama, khabal fil akli. Ni, khabal fil akli. Kalau kita cakap kapung kok, kepala masuk air. Ada ni. Kepala masuk air, tak makan saman. Jangan cakap tu. Waktu kepala dia jeng. Au jahlum fiddin. Kepala dia comel. Tapi jahil agama. Jahil agama apa? Takbir berulang kali ni mazhab Syafi'i lah. Sebab payah dapat niat, kamu jahil mazhab Syafi'i. Kalau kamu payah dapat niat, mazhab Syafi'i membenarkan kamu niat dahulu. Tak ada takbir berulang kali walaupun mazhab Syafi'i. Itu orang jahil agama. Niat dahulu, barulah Allahu Akbar, jalan. Biasa saya jumpa ramai orang tua-tua. Dia, ni pun kadang-kadang ada sampingan. Dia kata, Ustaz, satu ketika tak boleh nak semayang. Niat tak mari masa Allahu Akbar. Niat sebelum. Lepas tu takbir, niat ada dapat semula kedak jalan je lah. Atau ada sampingan kau tu. Dah lah selama ni niat comel. Tiba-tiba takbir, niat tak mari pas sudah. Ada orang seumpama tu. Dia tak ada waswas daripada asal. Tapi dia kena gitu. Tak ada sampingan lah tu. Maka niat dahulu. Barulah Allahu Akbar. Tapi kalau 3 mazhab yang lain, memang diniat dahulu. Tak wajib muqaranah serta dalam Allahu Akbar. Sihat tak sihat pun. Itu 3 mazhab. Termasuk pandang dakwah dalam mazhab Syafi'i. Ada pandang dakwah dalam mazhab Syafi'i. Ada dalam kitab begitu tulak. Memang niat diharuskan sebelum daripada takbir. Walaupun tidak ada waswas sekalipun. Ini kita cerita ada waswas. Niat dahulu, kemudian barulah takbiratul ihram. Dibenarkan bagi orang yang ada penyakit waswas. Sama ada niat wuduk, niat mandi wajib, niat sembahyang sama. Tapi bagi orang yang tiada penyakit, wajib muqtarinan bi fi'li, muqaranah. Wajib sertakan niat ketika membasuh muka. Sertakan niat ketika takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i.